Saya dah survey lah beberapa syarikat ataupun agensi lah yang menguruskan badal haji dan umrah ni, dan Mahat Tahzib ni berjaya lah memberi keyakinan kepada saya lah. Salah satunya dia bagi adalah ini, saya Fakhrul Azam bin Rosdi, waris kepada Naimah binti Abdul Rahman yang telah meninggal dunia, dengan ini mewakilkan kepada pihak Mahat Tahzib untuk menguruskan badal haji dan badal umrah pada tahun ini dan 2026 dengan upahnya sebanyak RM3,900 kerana Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Jadi saya Fatimah binti Hairani, Wakil Perunding daripada Mahat Tahzib, terima wakil dan juga amanah untuk melaksanakan badal haji bagi arwah Naimah binti Abdul Rahman yang telah meninggal dunia dengan upahnya RM3,900 pada tahun ini dan tahun 2026 kerana Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Lagi silakan Kak Fatihah untuk arwah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya datang sini untuk buatkan badal haji dan umrah lah untuk arwah isteri saya, dan saya telah memilih Mahat Tahzib. Kenapa saya pilih Mahat Tahzib ni? Sebab saya dah survey lah beberapa syarikat ataupun agensi lah yang menguruskan badal haji dan umrah ni, dan Mahat Tahzib ni berjaya lah memberi keyakinan kepada saya lah. Salah satunya dia bagi video pelaksanaan dan beberapa cenderah hati lah. So mana-mana yang nak buatkan badal haji atau umrah untuk ahli keluarga yang uzur ataupun yang telah meninggal dunia, bolehlah buat dengan Mahat Tahzib.